Ya, silam budaya di Pantai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu kita malam ini di Silang Budaya Pantai Timur bersama dengan Ambo Azidi Abdullah Maleni dan juga sahabat Ambo di Pahang. Rasanya DJ Rif. Assalamualaikum Rif. Waalaikumsalam. Khabar awak sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sahabat kita seorang lagi di Terengganu, Sidi dengan ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wana gamak orang kita weh. Yes. Okey, jadi malam ni kita nak bertemakan cerita pasal makan ni. Ambo kalau cerita pasal makan ni Ambo suka sangat lah. Kau kena Sidi. Betul lah. Jadi kalau kata kita di Pantai Timur ni, kiranya lebih kurang ginilah. Ramai orang hadir ke Pantai Timur sebab nak rasai makanan-makanan yang sedap. Kan? Setuju kan? Setuju. Kalau Terengganu makan apa sedap sekali Terengganu? Oi, kalau di Terengganu pastinya kalau orang mari Terengganu je siapa je Terengganu touchdown. Touchdown. Terus nak cari nasi dagang. Nasi dagang. Okeylah, kalau nasi dagang ni kalau masih ke Kelantan. Kelantan dia ada juga nasi dagang dia kan. Cuma kita dah nampak dah daripada tekstur ataupun daripada apa yang disediakan dari bentuk nasi tu, warna dah berbeza. Kalau Terengganu warna dia warna putih. Gitu. Dan berah yang kita gunakan juga adalah berah capurai lah. Campuran Melaka. Maknanya kita ada berah puluk dan juga berah biasa. Patut jadi sedap tu. Patut. Okay, kalau Kelantan pula Abang nak cerita pasal beza. Tadi nasi daging kita tukar kalau nasi kabu. Kalau orang putih kata rice to Wednesday. Nasi ke Rabu. Okey, kalau nasi kabu ni kan. Kalau nasi kabu ni ramai orang tahulah, antaranya kalau ikut ke lauk dia sebenarnya ke lauk ayam bakar. Tapi ule dia tu campur dengan budu. Ada dua jenis. Satu nasi kabu tumis, satu lagi nasi kabu hot nasi biru tu. Nasi tu kalau nasi tumis tu dia nak laku nasi putih sikit rasanya. Tu Sohulah Kelantan. Kalau ia berbeza lah. Kalau ada setengah negeri tu dia buat juga nasi kabu. Ada kalau Kelantan ni dia campur sikit dengan alik siai, dia bunyi nasi kabu golok. Hot tu warna biru lah tu Zidi. Ya betul, nasi kabu biru. Dia guna ke daun bunga yang betul-betul original lah. Dia guna daun bunga yang warna bunga telang. Bukan pewarna lah ya. Bukan. Kalau pewarna tu tiru dah tu. Tu tak jadilah. Singgah pula kita ke Pahang. Pahang macam mana? Okey, kita nak cakap pasal sambal hitam Pahang ni. Sambal hitam. Sambal hitam. Betul. Sambal hitam dia panggil sambal Pahang pun ya. Sebab ini sebenarnya sambal tradisional istimewa dari negeri Pahang. Yang mana dia sebab dah nama pun sambal hitam, memang warna dia hitam gelap. Dia ada rasa pedas, ada rasa masam. Sebab yang istimewanya sambal hitam ni adalah bahan utamanya adalah belimbing buluh. Belimbing tu kan masak. Ya. Tapi belimbing buluh ni kalau nak buat sambal hitam ni dia kena rebus dululah. Kena rebus dalam waktu yang agak lama juga sampai dia jadi warna hitam. Lepas tu bila dah rebus tu barulah kita akan masak dia. Kita letak juga cili padi, ikan bilis, bawang. Dia tak ada kicap ya. Tapi macam mana dia jadi hitam tu ya Rif? Ya, belimbing buluh tu sendiri sebenarnya yang direbus lama sampai dia keluar warna hitam. Dari belimbing buluh tu lah. Ya, bukannya kicap ya. Kicap memang tak ada langsung. Pernah makan ke Melaka? Pernah. Tapi saya pernah buat sebenarnya. Nak masak satu bahan nak masak dia tu 8 jam 9 jam. Zidi pernah buat Zidi? Pernah. Hebat Zidi ya. Cari belimbing terus buat sendiri. Tapi tak rasa dia tak sama lah dengan original di Pahang. Kita kena gini. Sungguh. Kena. Makan panas-panas dengan nasi putih dengan telur goreng pun cukup dah tu. Jadi ni sebenarnya ini kalau sambal hitam ni kalau bulan puasa, waktu sahur tu. Waktu sahur kan biasa kita tak ada selera sangat. Tapi kalau kena benda ni, menambah nasi je. Tapi kalau rasanya macam sambal hitam ni, kalau kita makan dengan nasi dagang jadi tau. Boleh juga. Boleh. Tak salah. Kalau kita makan dengan nasi kabu, sesuai juga boleh. Jadi. Maknanya kita dah bergabung. Betul. Ya. Itulah yang dinamakan silang budaya. Kita campur. Yes. Okey, jadi itu adalah silang budaya Pantai Timur untuk malam ni. Kita rehat sebentar lah. Lepas ni kita sambung semula. Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.